Dapur sis memang tak lengkap tanpa cheese del sebab ada banyak jenis cheese yang boleh buat dalam masakan dari pagi hingga malam. Awal pagi memang selalunya kelangkabut sikit. So nak cepat, sis buat grilled cheese sandwich untuk bekal anak. Sumpah senang gila. Bahagian luar sis letak butter dan gula. Lepas tu bahagian dalam letak 2 keping cheese del trim. Cheese del trim ni bagus untuk menjadi pilihan saya sebab tinggi dengan kalsium dan protein serta dilengkapi dengan omega 3. Masuk waktu lunch memandangkan sis kerja dari rumah, so makan pun simple je. Fruit salad ni memang favourite. Tambahkan dengan cheese del regular yang tentunya sangat sedap, creamy dan berlemak. Dari dulu memang selalu gunakan cheese del yang ni sebab senang sangat nak cari kat mana-mana kedai. Makan malam pula ni memang waktu healing sis. Tengok movie sambil layan ramen panas-panas, letak cheese del topping untuk rasa yang lebih extra creamy, melty dan tentunya sedap bila pair dengan ramen ni. Lepas ni, korang cubalah cheese del ni. Memang lain dari yang lain.